Kamu makan asap, jiran kena sound bakar sampah tepi rumah. Tak keluar aku kata. Seorang pemilik gerai naik berang selepas ditegur oleh pasangan suami isteri yang juga jirannya kerana membakar sampah di sebelah rumahnya. Jirannya itu mendakwa asap dari pembakaran itu telah masuk ke dalam ruang tamu rumahnya sehingga tetamu yang datang untuk beraya mengalami batuk-batuk kerana terhidu asap. Namun pemilik gerai berkenaan tidak berpuas hati apabila pasangan suami isteri tersebut datang menegur dan memadam api sampah yang dibakarnya. Dia juga mengambil abu dari bakaran sampah dan melemparkan ke arah mereka namun terkena pada kereta tetamu. Tamu angkat kat dalam tu dah banyak lah tu angkat dalam rumah. Ada tetamu. Kalau tak ada tetamu tak apa. Ya, tolong padamkan dia. Ya. Bila masa pula? Orang cakap elok-elok kau tu berbahasa sikit aja jadi manusia. Dah. Engkau jangan menjawab. Sebab tu engkau jangan menjawab. Ya Allah. Engkau buat report. Aku sedia menanti. Mana? Tak ada pun terbakar. Elok je kamus buruk engkau tu berdiri tegak kat situ. Dah. Habis, jalan. Dah Cina, boy. Dah tua ada otak fikirlah. Cina berdatang elok ni dah. Berdatang elok ni minta padaman. Elok betul saya ni. Tengoklah dia. Engkau menjawab. Dah. Engkau menjawab. Dah. Engkau menjawab. Engkau menjawab. Engkau menjawab. Engkau menjawab. Engkau menjawab. Engkau menjawab. Dah. Engkau menjawab. Engkau menjawab. Dah cukup. Aku selingkuh dengan dia. Kau Dah. aku macam-macam. Lagi Dah. apa? Dah. Lagi? Dah. Tolong tu padam api tu ada tetamu. Dah cakap elok dah tadi. Aku tak ada sebut pasal Agus pun. Aku tak ada sebut pasal Agus pun. Engkau tak rakam video yang kau cakap tu. Tunjuk. Aku turunnya video tu ada lagi aku rakam. Dah habis. Dah jalan. Dah. Kita dah cakap dah. Kau dekat kamera tu. Dah habis. Macam-macam kau lelaki bini fitnahkan keluarga aku. Aku tak ada cakap apa. Apa yang aku fitnah? Engkau fitnah aku lagi banyak tau. Kau yang fitnah. Lancau. Dah. Kita orang ni. Kau keluar. Kena aku tong ni makan kepala kau. Kau keluar aku kata. Kau bakar boleh pula. Kau jangan nak cakap banyak lagi ya. Ada tetamu kau bakar Kau fikir sampah. kau punya tetamu. Kau tak fikir masa tetamu aku. Kau tak fikir masa tetamu aku kau bakar sampah. Bukti mana? Masa Bukti ada tetamu tak? tu dah. Mana bukti apa? Dalam Bukti ada tak? Memang aku je kau kasih pasal. Dah. Aku je kau cik pasal. Dah, pembakar Macam-macam dah, nak dah. ke apa semua. Dah, dah, Ini dah. dah orang dia. Dan dia membakar kita orang duduk diam je. Tengok. Pengangai dia. Ramai orang. Tiap-tiap tahun akan menyerang kat tempat tu. Tengok Ha. Kau ingat aku tak ada bukti. Kau ingat aku tak ada video. Fitnah-fitnah kau tu saya aku tak ada rakam. mak nama ni. Kau sabar. Datang elok-elok kata menyerang. Kau jangan